يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد Alhamdulillah, direzekikan Allah. Hari ini Allah Ta'ala izinkan saya untuk sampai di masjid ni. Kita berkumpul kerana Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran jadi syafaat kepada kita di akhirat kelak, InsyaAllah. Allahumma amin. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib Ramadan, Ramadan ليتك دوما قريب بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا. Allah tinggalkan pesan allazi khalaqal mauta wal haya. Quran sebut Allah jadikan hidup dan mati. Kita ni hidup sekejap je. Quran kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji dalam kalangan kalian siapa yang paling baik amalnya. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib Ramadan, Ramadan ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك Alhamdulillah, dengan pimpinan daripada Ustazah Dr. Nur Amalina tadi kita telah pun selesai khatam Al-Quran. Semoga kita terus istiqomah, bukan sahaja membaca tetapi juga memahami dan seterusnya mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini majlis berjalan lancar. Saya hari ini saya bertugas sebagai pengacara majlis untuk menguruskan majlis khatam Perdana Muslimat Denai Alam pada hari ini. Dan Alhamdulillah saya juga bersama kumpulan saya mengetuai kumpulan 4 Tadarus Muslimat Denai Alam ni. Alhamdulillah masing-masing semua dengan gayanya dah khatam, dan kami Alhamdulillah kumpulan kami dah 5 tahun bersama. Dan ini tahun yang kelima lah kami bersama-sama merayakan majlis merayakan khatam Al-Quran ni. Sebelum ni di surau dan bila masjid buka kami pindah ke masjid lah. InsyaAllah kita akan teruskan tahun depan, dan kita harapkan semoga bukan hanya kita buat dalam masa bulan Ramadan, tapi kita teruskan juga pada bulan-bulan biasa. Jadi mungkin kita akan teruskan dengan program mingguan untuk tadarus Al-Quran. Assalamualaikum.
رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah. Saya merupakan Ketua Biro Muslimat untuk Masjid Dunia Alam. Alhamdulillah, ini merupakan majlis khatam perdana Muslimat yang julung kali diadakan oleh Masjid Dunia Alam. Untuk tadarus pada tahun ini, which is tadarus yang julung kali diadakan di Masjid Dunia Alam ini, ianya terdiri daripada 20 kumpulan. Dan setiap kumpulan mempunyai ahli sekitar 10 hingga 12 orang. Jadi kumpulan tadarus ini ada yang bermula seawal pertengahan Syakban, dan juga ada juga yang memulakan pada Ramadan yang awal Ramadan yang lalu lah. Alhamdulillah, sepanjang sesi tadarus ni semuanya berjalan lancar. Dan matlamat sebenarnya program tadarus ini ialah ianya sebahagian daripada program Qiyam Ramadan oleh pihak Masjid Dunia Alam untuk mengimarahkan serta memperkasakan peranan muslimat di dalam Masjid Dunia Alam, insya-Allah. Alhamdulillah, majlis khatam hari ini berjalan lancar. Semuanya dapat hadir, alhamdulillah, dan semoga majlis ini menjadi orang kata pemangkin lah untuk muslimat-muslimat semua terus istiqamah dengan Al-Quran, dan insya-Allah Masjid Dunia Alam komited untuk meraihkan muslimat dalam berbagai program dan memperkasakan peranan muslimat. InsyaAllah kita juga akan meneruskan program tadarus ini sebagai program mingguan, insyaAllah. Terima kasih. Majlis Khatam Perdana Muslimat Dunia Alam. Alhamdulillah.